Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya ingin sampaikan, kahwin itu tidak sah. Malaikat Jibril berpesan dekat saya, berpesan dekat korang. Apa benar korang sembah Tuhan? Jika korang tidak percaya, korang benar sembah ilmu. Korang tahu, nafsu itu memang luar biasa. Korang faham kan? Sungguhnya, kenapakah Imam Mahdi itu tak boleh dijadikan? Kenapakah tak ada orang yang boleh jadi imam? Saya bagi tahu. Ada ini saya bagi tahu dekat video paling awal dalam video saya buat. Sebenarnya Al-Quran tu dipanggil imam untuk seluruh umat Islam. Siapa pun kata dia setara dengan sebuah Quran, memanggil diri dia imam, ya Allah akan campak kitab yang tidak berharga itu ke neraka. Itulah yang korang tidak memahami. Sungguhnya korang yang bertinggi-tinggi diri terlalu tinggi, fikir korang setara dengan sebuah Al-Quran kan. Al-Mahdi itu dikatakan adalah kitab yang akan turun, kitab yang terakhir kali akan turun. Kahwin tidak sah sesungguhnya. Saya beritahu je dekat korang. Malaikat Jibril pesan saya cakap dekat korang. Sungguhnya kahwin itu tidak sah. Itulah saya nak cakap, siapa pun yang mengelim-ngelim diri dia sebagai seorang imam, iaitu sebagai seorang kitab. Aku ni kitab, contoh orang kata saya tak kelim-kelim diri saya sebagai imam. Saya berkira oleh ustaz. Ustaz ni sesungguhnya holy priest, iaitu mendedikasikan hidup dan anak kepada Ya Allah sahaja. Korang jangan pusing-pusing sangat. Korang menyesatkan sebuah agama yang paling benar. Saya kan dah mati 2 kali membuang dengan malaikat Jibril. Saya bukan tahu, saya kenali Ya Allah, walaupun tak berasa banyak mana. Saya mati 2 kali. Pertama kali saya mati 3 hari, setelah itulah saya hidup kembali. Kali kedua setelah 4 hari baru saya hidup kembali. Semua sekali saya ke alam atas 7 hari 1 minggu. So perkara yang saya tahu cukup banyak lah. Saya cakap dengan korang, kahwin tidak sah. Korang yang terlalu menyembahkan ilmu. Korang jangan fikir korang ni sebuah kitab yang luar biasa. Nanti korang akan dicampak kepada neraka jika korang itu claim diri korang sebuah kitab kan, sebuah imam. Yang tu Ya Allah lah akan bagi pangkat itu. Korang tak claim-claim diri korang, itulah korang akan dicampak. Sungguhnya saya ingin mengajar banyak lagi, cuma perkara basic macam ni je kalau korang tak sedar. Apakah lagi berkata-kata sabar separuh daripada iman, tidak beriman sama sekali. Semuanya menginginkan sah itu boleh dapat. Di hadapannya lah sah itu terdirikan. Jika korang